2 hari lepas Kak Aziz dapat kad raya daripada Assalamualaikum. Hari ni Kak Aziz, nak hari ni lah 2 hari lepas Kak Aziz dapat kad raya daripada orang Malaysia dan juga satu-satunya orang Norway rasanya. So, projek kad raya Kak Aziz ni dah masuk tahun ketiga. Tak perasan lah ketiga ke keempat. Anyway, terima kasih tau yang ikut-ikut projek kad raya Kak Aziz ni. Walaupun pada tahun ni sebenarnya Kak Aziz macam nak suruh diorang ni relax daripada hantar kad raya. Tapi still diorang nak juga hantar kad raya. So, jom kita baca kad raya tahun ni. Your armpit. Okay, untuk kad pertama semestinya daripada Oslo. Korang dah tahulah siapa yang daripada Oslo ni ya. Habis. Read. I cannot read. Just read. Selamat Hari Raya. No. Selamat Hari Raya. Epun, maaf. Tiput. I can't read that. Ampun. Try reading that. I can't read that right now. Kakak Norway dia tak boleh nak baca kakak Norway. Selamat Hari Raya, ampun maaf dipinta. Ikhlas dari Azira Aziz ataupun kakak Norway. Terima kasih kakak Norway. Walaupun tahun ni agak susah Kak Aziz nak balas kad raya, tapi insyaAllah doakan saja, insyaAllah Kak Aziz balas semua, okey? Okey, untuk kad raya yang kedua datang daripada tak tahu siapa. Berstem 5 hangat. Hangat. Nah, read. Salam Sawat Buak Kak Aziz dan Alif. Jampagan Ida lagi bersani. Menjadi Haizan Alfiti. Usipen Tikipen Berharga dari Truda. I can't read this writing. Ingram Tak Lupe. Lupa. Di haksi. Love. Tak lupa. Tak lupa. Okey, Kak Aziz translate. Salam syawal buat Kak Aziz dan Alif. Jambangan indah lagi berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Ucapan dikirim pengganti diri. Tanda ingatan tak lupa di hati. Kenapa muka gelap ni? Ayo. Why is it I'm looking black lah? Because you are black. I'm not black. Kak Aziz dapat 4 kad raya tau. Yang ketiga ada stem ular. Stem ular. Ular. Stem dia 5, 6, 7, 8 RM3. Tadi RM5 ni RM8.3. So jom kita buka daripada siapa ular ni. Ular ni. Kenapa tahun ni Pos Malaysia buat stem ular? Dah lah kita tak suka ular. Alah, lambatlah. Alah, susahnya. Alah, kau pakai gam uhu ke apa ni? Susahnya. Use your muscle. No, I don't want to break. Cantiknya. Nah, siapa punya? Allah, nak buka pun susah. Tak buka. Oh, I'm not reading all that. Go ahead, tak boleh. Sekali panjang. Tak boleh. No. You can. Tak boleh. You can. Okay. From who? From Nian, Drago, and Chaluraja. Celuaja. Okey lah. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kelembutan lidah ada ketelanjuran kata. Dalam gurau dan senda tentu ada khilaf dan dosa. Mohon ampun dan maaf atas segalanya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Buat Aziz dan Alif serta Loki dan Simba.
What about from Yin Yang? Nin and Drago. Nian, rest in peace. Terima kasih, Drago. Panjang now. Mesti kau pernah menulis kan? 10 kad tu. Takkan 10-10 kau tulis macam ni kan? Okay, the last one. Do you remember Aiman? Which one? Aiman, the one that gave me a piece of paper last time. Remember? No. How come you don't Oh, remember? the paper in the mail? Yeah. And he gave another one. Aiman bagi satu lagi. Tapi rasanya ni macam keral. Macam ada cut aja ni. Aiman. Okay. Stamp dia. Murah pula. 5, 6, 7, 8. RM8.20. Kali ni RM8.20. Hari tu RM10. And kita nak buka sekejap. Good job. Sekejap. Betul lah dekat ke apa ni? Oh. Jasmine. Ya. Dia buat sendiri ni. Kreatif lah Aiman. Nah, baca. It's too long. I don't care. He admire you. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Sahaya dan Bulan Batin. Aiman ucapan kepada Kak Aziz dan Abang Alif yang amin rindukan yang belum pernah kita bersama muka. Ambang dan Maaf. Aiman Bohokon Madan Ebok dan Abang Sudi Merambaya Perambian ikhlas dari Aiman yang tidak sekantak mana mudana. Disediakan Allah satu masa. Nanti kita dapat berjumpa Amin. Sembah salam dari Aiman. Ibu juga Karim. Salam semua Kak Aziz dan semua berhagi salah hingga jana. Amin. Terima kasih. Terima kasih Aiman. Walaupun aku tak faham apa She translates my bad reading. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin Aiman ucapkan kepada Kak Aziz dan Abang Alif yang Aiman rindukan, yang belum pernah kita bersua muka. Ampun dan maaf Aiman pohonkan. Mudah-mudahan akak dan abang sudi menerimanya. Pemberian ikhlas dari Aiman. Okey, pasal tadi sekerat je Kak Aziz baca lagi sekali. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Aiman ucapkan kepada Kak Aziz dan Abang Alif yang Aiman rindukan, yang belum pernah kita bersua muka. Ampun dan maaf Aiman pohonkan. Mudah-mudahan akak dan abang sudi menerimanya. Pemberian ikhlas dari Aiman yang tidak secantik mana. Mudah-mudahan diizinkan Allah satu masa nanti kita dapat berjumpa. Amin. Sembah salam dari Aiman. Ibu juga kirim salam. Semoga Kak Aziz dan suami berbahagia selalu hingga ke jannah. Amin. Terima kasih. Jadi daripada Salina, Drago, Aiman dan juga kakak Norway. Terima kasih banyak-banyak. Say terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Bye-bye semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.